Bila tengok ke sebelah kereta tu, macam nak hilang jantung dia. Sebab apa dia nampak adalah seorang lelaki yang muka dah kelai, pecah berdarah-darah, duk tengah tengok dia. Dan yang menambahkan lagi ketakutan tu, bila Jas ni disergah pula oleh suara yang sangatlah garau dan kuat. Oi! Assalamualaikum, bersama saya lagi Hanif Zaini. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk klik video saya pada hari ini. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan diberilah kesihatan yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya nak mulakan cerita, saya nak bagi tahulah yang cerita ni tujuan dia untuk kita bersonok-sonok, untuk kita happy-happy je, enjoy je. Nak percaya boleh, tak mau percaya pun tak ada masalah. Cerita yang pertama ni berlaku dekat seorang perempuan yang berdarah kacukan Melayu dan Cina. Ayah dia orang Melayu, mak dia orang Cina. Jadi dapat anak, segak lah noh. Cantik lah kalau lelaki tu, handsome lah. Perempuan ni kita namakan dia Jas lah, bukan nama sebenar. Dia ni menceritakan tentang perkara misteri dan mistik yang berlaku di rumah nenek dia yang sebelah Cina tu lah. Diceritakan rumah nenek dia ni ada 3 tingkat, di mana 2 tingkat atas ni bilik-bilik lah. Sebab nenek dia ni keluarga dia besar, 12 orang anak, termasuk mak ayah ni, jadi dia 14 orang lah. Tu tak termasuk lagi bila dia berkahwin. Sepupu-sepupu dia pun banyak. Jadi cerita dia, pada satu hari, waktu ni Jas ni kecil lagi. Diceritakan Jas ni baru 3 tahun. Dan bila budak umur 3 tahun ni, selalunya lah kalau tak ada sixth sense pun dia boleh nampak. Sebab tu time-time maghrib orang pesan suruh tutup pintu, sebab tak bagi umur sebian main kacau lah. Tapi ini bukan berkaitan dengan umur sebian. Ini berkaitan dengan satu cerita di mana waktu ni Jas tengah main dengan sepupu-sepupu dia lah. Masing-masing umur 3 dan 4 tahun. Waktu Jas ni tengah duk main dengan sepupu-sepupu dia, tiba-tiba Jas dia berlari pergi dekat mak dia yang tengah duk bersembang dengan dia punya makcik-makcik dia lah. Dia cakap dekat mak dia, Tu. Waktu ni Jas tak berapa pandai cakap lagi. So dia telur budak-budak lah. Dia masih pelat lagi. Budak 3 tahun cakap pun tak berapa nak lancang lagi lah. Dia asyik cakap dekat mak dia, Tu. Mak dia dengan makcik-makcik dia ni pun mula-mula tak berapa nak kisah sangat, tak berapa nak layan lah budak-budak. So mungkin mak dia ingat dia nak tunjuk sesuatu lah, duk tu. Tapi bila sepupu-sepupu si Jas ni duk riau, masing-masing menangis-nangis, waktu itulah mereka dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena. Jadi mak si Jas dengan makcik-makcik dia ni pun pilah tengok ada apa. Waktu itulah Jas ada tunjuk ke atas, ke shilling lah. Jas beritahu kat mak dia, Tu sambil menunjukkan ke atas shilling tu. Dan ketika itulah mak Jas dia tengok juga kat tempat anak dia tunjuk tu. Tahu apa mak dia nampak? Mak dia nampak ada sosok lembaga yang berwarna putih, berkaki panjang, berbulu lebat, tengah duk merangkak-rangkak dekat shilling rumah dia. Waktu ni tok dia yang berbahasa Cina tu pergi ambil minyak lah dan sapu dekat cucu-cucu dia ni. Mungkin minyak celak lah. Lupa saya nak bagi tahu. Yang keluarga sebelah ibu dia ni yang berbahasa Cina, semuanya majoriti dah memeluk agama Islam waktu tu. Jadi mereka mengamalkan cara hidup Islam lah, walaupun mereka ni berbahasa Cina. Jadi mungkinlah minyak yang disapu tu minyak celak, untuk tak bagi dia punya cucu-cucu dia ni riau. Apa yang diceritakan oleh mak si Jas ni kepada Jas lah, waktu Jas ni dah besar dah, mak dia bagi tahu yang tu adalah penunggu rumah tok dia. Sebab tu lah rumah tok dia ni, kalau kata tok dia tak kunci pintu keluar pergi mana-mana, tak ada siapa pun masuk. Dan tak ada siapa pun berani masuk. Seterusnya cerita ni berlaku dekat Jas jugalah. Dan ketika ni Jas ni dah besar dah. Waktu ni umur dia mungkin 9 tahun lah. Dah masuk sekolah rendah dah pun. Dan ketika ni dia masih lagi bermain-main dengan sepupu-sepupu dia juga. Mereka ni kan segagan je. Umur pun tak lari banyak. Jadi asyik main sekali lah. Dan satu permainan yang mereka suka main adalah main adventure. Adventure macam mana pula dah. Adventure dia, mereka akan pergi ke rumah kosong sebelah rumah nenek mereka. Tapi yang mereka tak tahu, rumah tu adalah rumah milik seorang bomoh, di mana anak-anak dia tak mau mewarisi dia punya saka lah. Jadi rumah tu ditinggalkan macam tu sahaja. Bila ditinggalkan macam tu sahaja, budak-budak ni mainlah sebab pintu terbuka. Masih ada lagi sofa, masih ada lagi barang-barang dalam rumah tu, almari semua masih elok lah. Cumanya tak terjaga. Jadi waktu mereka tengah duk explore rumah tu, duk adventure lah rumah tu, mai ke giliran si Jas ni tiba-tiba waktu dia melalui ruang tamu rumah tu, Jas merasakan belakang dia seperti didorong, seperti ditolak oleh sesuatu dengan sangat kuat. Jas ni pun jatuh lah, gedebuk. Bila jatuh, Jas ni tengah duk tahan sakit, dia nampak sofa tu bergerak sendiri di depan mata. Lagilah si Jas ni rasa takut, memandangkan dia pun masih lagi budak.
Dan yang menambahkan lagi ketakutan tu, bila Jas ni disergah pula oleh suara yang sangatlah garau dan kuat. Oi! Jas pun pingkaslah bangkit balik, lari keluar pada rumah tu. Dan bila balik ke rumah, Jas ni dia kena serangan gatal-gatal lah, yang diceritakan sangatlah pedih. Dan kemudian ibu dia ni pun berubatlah Jas ni dengan cara menggunakan tempurung. Mak dia bakar tempurung tu dan asap tempurung tu dia bagi kena dekat badan Jas. Dan alhamdulillah Jas pun sembuhlah daripada penyakit gatal-gatal misteri tu. Jas cerita lagi, ada lagi cerita yang berlaku di rumah dia, tapi kali ni tak berlaku dekat Jas dah. Berlaku pula kepada sepupu dia yang balik ke rumah nenek dia tu lah untuk tidur semalam dua di rumah nenek dia. Muka dia rindulah kat nenek dengan tok wan dia tu. Waktu ni rumah nenek dia yang tingkat 3 tu dah tak ada siapa duduk dah. Anak-anak semua pakat keluar, ada rumah sendiri dah. Jadi tingkat 3 tu dijadikan store lah. Kalau kata cucu ke anak-anak balik main nak tidur ke, mereka akan tidur di bilik tingkat 2. Dan nenek dengan Tok Wan Jas ni akan tidur di tingkat bawah lah. Mudah untuk mereka nak pergi toilet ke, nak bergerak ke, tak payah naik turun tangga. Dan tabiat atuk si Jas ni, dia suka tengok drama Cina hak lama-lama tu, hak hitam putih. Drama 70-an, 80-an tu, yang macam dengan opera tu. Macam kita tengok drama Cina yang lama, macam cerita P. Ramlee lama tu, gambar hitam putih lagi. Dan Tok Wan si Jas ni pula ada masalah pendengaran. Bila ada masalah pendengaran, dia bukan yang tak dengar terus tu, bukan pekak, tapi dia kurang dengar. Jadi dia akan buka volume tu kuat sikit lah. Kiranya anak cucu ni faham dah lah bila Tok Wan mereka duk tengok cerita kegemaran Tok Wan mereka ni. Dan selepas tu Tok Wan mereka pun tidur lah. Biasalah orang tua-tua, lama mana sangat nak tengok TV. Bukan macam kita layan Netflix lepas satu maraton kan. Pada satu malam ketika sepupu si Jas ni lah tengah tidur di tingkat 2, sekitar jam pukul 3 pagi, cucu dia terdengar bunyi Tok Wan dia tengok TV, bunyi drama Cina klasik tu. Waktu ni cucu dia rasa pelik jugalah. Tok Wan dia tak pernah tengok sampai pukul 3 pagi ni. Kenapa hari ni tengok sampai pukul 3 pagi? Mula-mula cucu dia ni tak kisah sangat lah. Tapi bila lama sangat, cucu dia jadi nak pergi tengok lah. Kok Tok Wan dia lupa nak tutup TV ke? Mana nak tahu kan tertidur depan TV ke? Jadi sebagai cucu yang prihatin ni, dia nak pergi turun lah tengok Tok Wan dia kat bawah tu. Kemudian dia pun turunlah pergi tengok kat bawah tu. Bila dia turun kat bawah, apa yang dia nampak? TV tu tertutup elok aja. Tak bunyi apa pun. Jadi bagi sepupu si Jas ni, mungkin Tok Wan dia tutup dah lah kot. Kemudian dia pun naik balik lah nak sambung tidur 3 pagi tu. Waktu sedap lah nak tidur waktu tu. Jadi sepupu si Jas ni pun naiklah tangga, langkah diatur demi langkah. Bila nak sampai ke tingkat tengah tu, adalah tangga tingkat 3. Dan ketika sampai di situ, apa yang sepupu si Jas ni dengar, di tingkat atas yang kosong tu, bagaikan ada opera Cina yang bunyi dia persis sebiji macam drama opera yang didengar waktu Tok Wan duduk tengok tu. Apa lagi? Sepupu si Jas ni tak tunggu tentu lah. Dia turun bawah, lari, pergi tidur dengan Tok Wan dan nenek dia kat bawah tu. Itulah cerita yang dikongsikan kepada kita lah. 3 cerita daripada Jas ni tentang pengalaman dan kenangan seram dia di rumah tok dia ni yang berbangsa Cina ni. Seronok juga sekali-sekala bila kita dapat cerita tentang budaya bangsa lain kan. Cerita kedua ni pula berlaku dekat sebuah keluarga lah, di mana keluarga ni mereka baru nak masuk quarters, baru dapat quarters. Macam mana cerita dia? Sebelum tu izinkan saya untuk buat promotion sikit lah. Sikit je, nak cari duit sikit. Kalau anda duduk di sekitar Lok Star ni, Jitra ke, Kuala Kedah ke, dan anda rasa nak makan makanan yang sedap, senang parking, berbaloi, saya recommend anda untuk pergi ke Nurul Ikan Bakar Kuala Kedah. Mana penonton-penonton yang ada di luar Kedah yang mungkinlah ada hajat nak main discover Kedah ni, nak main melancong di Kedah, kalau main area-area Lok Star ni, bolehlah singgah di Nurul Ikan Bakar Kuala Kedah. Nak pergi Langkawi tu, kalau nak naik ferry daripada JT Kuala Kedah tu, Nurul Ikan Bakar Kuala Kedah ni dekat je dengan JT tu. Jadi anda bolehlah cuba makan di situ. InsyaAllah puas hati. Saya biasa makan dah kat situ, memang sedap, servis pun TikTok, tempat pun cantik. Nak semayang surau sikit punya lueh, ada aircon lagi. Cerita yang kedua ni macam ni. Cerita ni terjadi pada tahun 2013. Waktu ni Malia baru berkahwin. Dan ketika tu mereka duduk di rumah mak ayah mereka dululah. Disebabkan suami si Malia ni tak mau duduk di quarters yang lama tu. Dia nak tunggu quarters baru siap, dia nak masuk duduk di quarters yang baru. Dia nak bagi isteri dia selesa lah kan. Dan ketika mereka masuk ke quarters yang baru ni, Malia dah berbadan 2. Alhamdulillah. Jadi sebelum nak masuk ke rumah tu, suami dia ni rajinlah pergi ke rumah tu dulu, ke quarters tu dulu untuk bersih-bersih sikit dan buat pembersihan secara spiritual sikit lah, iaitu dengan membuka bacaan-bacaan ayat Quran dalam rumah tu terlebih dahulu.
Jadi tak lama sampailah detik bahagia di mana mereka pun masuklah ke rumah tu. Memulakan hidup mereka sebagai seorang suami isteri yang tak lama lagi nak menunggu kelahiran cahaya mata mereka yang pertama. Jadi ketika mereka baru masuk tu, ramai jugalah yang baru masuk juga. Nama pun kuartus baru kan. Dan waktu ni Malia dia sangat seronok lah sebab dia dapat tingkat 4. Kalau ikut suami dia suka lagi tingkat yang tinggi-tinggi. Dan di kuartus tu ada 16 tingkat. Masa duduk di kuartus tu, si Malia dengan suami dia ni selalulah dengar jiran dia yang tingkat atas ni duk mengetuk-ngetuk seolah-olah macam tengah duk buat sambil belacan. Dan bunyi kerusi meja ditarik di sorong ni pun sangatlah mengganggu mereka. Mula-mula tu mereka tak kisah sangat lah, biasalah tu. Tapi kalau dah berpanjangan dan kerap, agak mengganggu lah. Satu hari suami si Malia ni dah tak tahan dah, dia call lah orang atas. Yalah kuartus kan, jadi dia kenal-kenal jugalah orang-orang situ. Dia call lah member dia kat atas ni. Hang masak apa kat atas ni? Banyak ke orang yang nak makan tu? Dari tadi hidup hingang, anak aku nak tidur orang payah. Walaupun ketika tu Malia ni tak beranak lagi, tapi laki dia sajalah berhayat tu. Yalah dah kalau kata si Malia ni terganggu tidur dia, confirm lah anak lah kandungan tu pun terganggu juga. Jadi laki dia ni pun prihatin lah. Anak sulung memang ciwi lah. Kita masih lagi yang kata apa, excited nak dapat anak kan. Sikit-sikit pun jadi lebih-lebih lah. Namun respon yang suami si Malia ni dapat bukan seperti apa yang dia fikirkan lah. Sebab waktu tu kawan dia bagi tahu yang mereka tinggal berdua saja. Yang menambahkan lagi rasa seram sejuk tu bila mana kawan dia bagi tahu yang waktu sekarang ni mereka tak ada pun kat kuartus tu, mereka ada kat luar. Jadi siapa pula yang duk surung tarik kerusi dekat atas dengan duk memasak sakan sangat dalam rumah mereka tu? Perbualan terhenti dekat situ lah. Dan selepas tu suami si Malia ni dah tak telefon lah kawan dia kat atas sebab dia faham lah bukan salah kawan dia pun. Dan mereka pun masing-masing mula adapt lah dengan benda tu. Selagi mana benda tu tak kacau mereka okey lagi lah. Mereka pun dah terbiasa dah dengan bunyi-bunyi yang macam tu. Akhirnya sampailah detik bahagia buat Malia ni dengan suami dia, di mana Malia ni selamat melahirkan bayi dia. Dan ketika bayi dia lahir, ada pula lah kejadian lain yang berlaku di rumah tu, di mana bayi si Lia ni tak henti-henti menangis. Dan apa yang si Lia ni bagi tahu, yang baby dia ni kena gangguan. Gangguan yang berbentuk ada nenek tua selalu mai ke rumah mereka ni duk tengok baby tu, yang membuatkan baby tu jadi takut lah kan. Dan of course lah, kalau muka dia elok, takkanlah anak si Lia ni nak riau. Mestilah muka dia gila-gila punya tak elok. Satu malam ni laki si Lia ni memang dah tak tahan lah, anak dia duk raja riau, duk kena kacau kan dengan hantu nenek tua ni. Jadi apa yang laki si Lia ni buat? Laki si Lia ni cabang terus lah hantu tu. Woi, hang keluar! Hang main berdepan dengan aku, hang duk kacau anak aku pasal apa? Lia waktu tu risau jugalah, laki dia duk pergi cabak-cabak benda tu. Tak apalah time laki dia tak ada. Kenalah sekali dia keluar time Lia seorang-seorang kat rumah. Nah, nanya Amalia kat situ. Dan Alhamdulillah lah benda tu tak keluar pun dan gangguan tu pun berakhirlah di situ saja. Dia bila pak ni main semangat seorang bapak tu, hantu pun dia tak takut dah. Bertumbuk dengan beruang pun dia berani. Seterusnya cerita ni masih berlaku di kuartus Lia ni lah, tapi bukan pada Lia, pada kawan Lia. Kawan Lia ni juga baru masuk, pindah lah ke kuartus tu. Dan bila dia masuk ke kuartus tu, dia buat macam dengan laki Lia ni buat juga. Dia buka Yasin setiap malam di rumah dia. Tapi beza dia tak buka tinggal lah, dia buka dan dia pun ada dalam rumah tu. Namun, yang menjadi misteri dan satu persoalan yang agak menakutkan lah apabila setiap malam kawan Malia ni dia akan dengar bunyi cawan pecah. Banyak jugalah cawan dia yang dah pecah. Tapi yang lagi menjadi misteri tu, cawan tu pecah bukan di dapur. Sedangkan cawan tu ada di dapur, tapi dia pecah di ruang tamu. Seolah-olah ada orang sengaja ambil di dapur dan pecah kat ruang tamu. Ada juga cerita yang berlaku dekat kawan Lia yang lain yang berada di tingkat atas, di tingkat 16 lah. Waktu ni tingkat 16 ayak tak sampai. Jadi orang yang tingkat atas ni ayak tak ada lah. Orang tingkat bawah ni adalah ayak. Jadi kawan dia pun roger lah kawan di bawah ni untuk mandi saat di rumah dia. Yalah melekit-lekit badan kan, nak mandilah sikit. Jadi kawan dia pun kata okey lah, mainlah rumah mandi kat rumah aku. Jadi kawan dia ni pun turunlah pergi ke rumah kawan dia tu. Tiba-tiba sayup-sayup di hujung lorong mereka terdengar bunyi suara budak yang menyebabkan dua-dua orang ni pakat kalih lah. Dan bila kalih tak ada apa pun. Tuan rumah tu bagi tahu lah dekat member dia ni, benda ni biasalah, hamba tak tahu je. Ada lagi cerita yang berlaku dekat kawan Malia
dia ni, tapi orang lain pula lah. Di mana waktu ni dia baru balik. Dia balik awal pagi. On the way nak masuk ke rumah dia, dia terdengar bunyi budak lelaki yang tengah menangis. Dia pun kalut-kalut buka pintu nak masuk dalam rumah lah. Bila masuk dalam rumah, dia masuk dalam bilik dia nak bersihkan diri apa semua. Dan ketika tu meremang bulu roma dia bila mana dia ada terdengar bunyi suara budak menangis yang tadi ni makin kuat. Dan bunyi tu seolah-olah ada di ruang tamu. Dia buat apa lepas tu? Lepas tu dia pun nak pastikan lah, kok lah anak dia ke apa kan. Dia buka lah pintu tu. Bila dia buka pintu bilik dia, dia nampak ada seorang budak lelaki yang pucat lesi duduk atas sofa dia tengah menangis. Memang seram, cering, meremang lah kawan Malia ni. Jadi dia pun dengan pantas dia baca ayat kursi. Satu-satu ayat dibaca dan Alhamdulillah lembaga budak lelaki pucat tu hilang serta-merta. Dan gangguan tu tak lama lah. Dan lepas tu tak ada dah gangguan tu. Ada lagi cerita yang diceritakan oleh Malia ni, di mana macam-macam lah jadi dekat situ. Dengar orang main guli tengah malam lah. Benda tu benda biasa. Penduduk-penduduk di situ pun dah lali dah. Dah ambil maklum dah. Dan pernah juga terjadi satu hari ni, di mana tengah-tengah pagi, dalam 2-3 pagi macam tu, mereka dengar ada orang tengah duk drill, tengah duk tebuk lubang. Orang nak tidur jadi terganggu lah. Salah seorang penghuni tu, mereka ada grup WhatsApp. Dia pun rakam lah bunyi tu. Dan dia masukkan lah dalam grup, dia tanya, "Oi, siapa yang duk drill tengah malam ni? Esok awak tak boleh drill ke?" Dan tak ada siapa pun respon. Maknanya, tak ada siapa pun yang drill. Semua duk tidur lah waktu tu. Itulah cerita yang berlaku dekat Malia ni, di quarters dia tu. Tak dinyatakan lah quarters mana. Tak apalah, benda tu biarlah Malia dia yang tahu. Kita nak tahu cerita misteri je. Cerita yang ketiga ni berlaku dekat Bat lah. Di mana Bat ni dia ada family day di sebuah negeri. Waktu ni mereka dah meeting dalam group family kan, nak buat family day. Jadi pilihlah satu tempat tu untuk disewa dan buat program lah kat situ. Jadi disewalah satu homestay ni. Bat ni dia nak join, tapi dia ada kerja menyebabkan dia kena pergi lewat sikit lah pada orang lain. Tak apalah, better late than never. Lambat sikit pun tak apa, janji join. Bat ni pun drive lah kalut-kalut pergi ke homestay tu, yang menyebabkan dia ni lupa nak bawa brush gigi. Bila dah sampai tu, sembang-sembang dengan sepupu, sepapat, pakcik, makcik apa semua ni, dia beritahu lah dia nak keluar sat, pergi beli brush gigi dengan ubat gigi lah. Dia ubat gigi ni antara satu benda yang penting lah. Kita kalau muka handsome tapi mulut berbau, tak boleh go, tak boleh pi. Jadi Bat ni pun dia keluar lah waktu tu. Dan ketika dia keluar untuk pergi cari brush gigi tu, dah tengah malam. Dia target 7-Eleven lah, Family Mart ke. Dia pun naik lah kereta. Waktu dia keluar pergi cari brush gigi dia tu, Alhamdulillah lah dia jumpa lah kedai yang jual tu. Dan dia pun belilah. Kejadian misteri yang berlaku dekat Bat ni berlaku waktu dia balik. Tapi bukan dalam homestay, di luar homestay. Macam mana jadi tu? Waktu Bat ni nak parking kereta, ketika ni parking depan rumah dia tu dah penuh. Disebabkan ada mungkinlah jiran sebelah main parking ke apa, tak tahulah. Jadi membuatkan dia terpaksa parking jauh sikit. Jauh pun tak jauh mana daripada homestay tu. Cumanya dia kena parking tepi kereta yang ditinggalkan. Kereta buruk lah, kereta rosak ni. Kereta tu macam bekas aksiden lah kot. Dia letak di situ. Dari gaya tu, Bat kata kereta ni memang ditinggalkan macam tu lah. Sebab ada kesan-kesan ada orang rembat spare part juga daripada kereta tu. Jadi ketika Bat ni selesai dah parking, dia pun tutup lah dia punya enjin. Dia tengoklah ke sebelah kereta tu. Bila dia tengok ke sebelah kereta tu, macam nak hilang jantung dia. Sebab apa dia nampak adalah seorang lelaki yang muka dah kelai, pecah berdarah-darah, duk tengah tengok dia. Muka lelaki tu pula muka terkejut, dengan mata yang terbuka luas seperti terbeliak. Darah pula duk keluar kat mulut dia. Bat ni nampak macam tu, dia buka pintu cepat-cepat, dia lari masuk ke dalam homestay. Tak ada untuk pintu kereta dia tu. Dia masuk dalam homestay, dia panggil semua satu rumah. Dia bagi tahu yang dia nampak hantu kat luar. Jadi sepupu sepapak dia ni, pak-pak penakan dia pakat keluar lah nak pergi tengok apa dia. Masa lepas keluar tu, lepas tengok lah pintu kereta tu tak ditutup lagi. Lepas tutup lah. Bila sampai kat kereta tu, pak-pak penakan dia beritahu kat Bat ni lah, suruh Bat ni baca ayat kursi. Lepas tu adalah pak penakan dia ni pandai sikit. Dia buat lah, orang kata apa, ayat untuk bagi pulih balik semangat si Bat ni. Lepas tu Bat masuk dalam rumah. Adalah seorang sepupu dia ni yang berani sikit. Dia pergi ubah balik kereta tu, pergi tak kat tempat lain lah selain daripada tepi kereta rosak tu. Yang tu lah cerita yang berlaku dekat Bat ni. Saya rasa lah apa yang Bat nampak tu mungkin khorin ataupun jin yang merupa diri dia jadi orang yang kena kemalangan tu. Mungkin orang tu dah meninggal ke, tak tahulah kan. Tapi bagi saya macam tu lah. Tak tahulah apa pendapat anda. Itulah 3 cerita yang dikongsikan kepada kita pada hari ini. Daripada cerita-cerita ni kita faham lah di mana
Kita ni berkongsi dunia dengan makhluk yang kita tidak nampak. Dan ada kalanya tempat yang kita duduk tu, satu ketika dulu mungkin perkampungan ataupun rumah bagi jin ni lah. Dan ketika pemaju nak buat kemajuan dari situ, dia main bedai tolak saja, mungkinlah jin ni dia berdendam, dia duk kacau lah orang-orang yang pergi duduk di situ. Sebab tu orang dulu-dulu ni kalau nak buat rumah, mereka tak pilah kosong-kosong macam tu saja. Mereka akan ada doa-doa dia, ada cara-cara dia supaya tak berlakulah kes-kes yang macam tu. Kita pada dengar lah dulu-dulu ni, orang tua-tua dulu ni kalau nak buka kampung baru ke, kalau nak buka tanah ke, mereka akan baca Kahf 40 dulu. Dan ada juga orang yang berkemahiran untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan orang yang ada di situ, minta mereka pindah ke, minta mereka duduk tepi ke, supaya tak menjadi masalah lah. Sebab apa yang dipikirkan bukannya untuk mereka, untuk anak cucu cicit generasi yang akan datang, supaya tak ada gangguan yang berlaku lah di situ. Okey, demikianlah cerita kita pada hari ini. Saya harap anda semua terhiburlah dengan cerita yang saya ceritakan pada hari ini. Dan insyaAllah geng, apa yang baik itu kita ambil jadikan pedoman, apa yang tak baik itu kita kutip, ambil, buang jauh-jauh. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang dengan cerita yang lagi menarik. Ingat geng, jangan tinggal solat, jangan lupa selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.